untuk pro-Palestin. Ini adalah dua tokoh Yahudi pro-Palestin yang paling hebat, iaitu Profesor Noam Chomsky dan Profesor Ellen Pepe. Buku ni disusun oleh seorang. Mereka ni dua-dua lahir di Haifa, Israel. Seorang lahir tahun 1933, seorang lahir tahun 1937. Seorang lagi lahir tahun 1960-an. Kedua-dua ni tokoh di Amerika, dia dah keluar tinggal Israel, dia duduk di Amerika 50 tahun, dia menjalankan kempen pro-Palestin. Yang ini adalah Ellen Pepe, dia tinggal di Webster University di London sekarang, menjalankan sejarah Israel. Dia inilah membuat pembuktian Israel adalah negara haram, Palestin milik orang Palestin. Jadi kalau tuan-tuan nak dua buku ni, tuan-tuan boleh ambil 3. Lepas tu ni buku hari-hari Israel, dia terakhir Israel di bumi Palestin oleh Ustaz. Ni 3 buku ni penulis dia sama, Tuan Haji Nasai Ismail. Okey, tuan-tuan nak, tuan-tuan log pada harga tu. Kalau tuan-tuan nak buku saya pula, perjalanan saya di jalanan. Ini saya cerita jalanan, basic di jalanan. Tak ada hari yang saya buat kerja di jalanan tiada pengalaman yang melukakan. Tapi pengalaman melukakan itulah yang menjadikan kita keindahan. Kita tak akan ingat orang yang kita pergi, kita bantu, dia pergi begitu saja. Kita akan ingat dengan niat yang baik orang yang kita bantu dan dia menipu kita. Sebab penipuan dia lah yang membuka minda kita untuk belajar banyak perkara. Kita bagi duit, dia datang. Dia bagi tahu itu, dia tipu kita. Maka dialah membuka minda kita. Tuan-tuan pergi ke jalanan, yang sekolahkan tuan-tuan adalah untuk mengekalkan sangkaan baik. Saya duduk di jalanan sampailah malam raya itu hari, bagi 28 envelope, kali 1 ratus RM50. Envelope sampai rasa tak semua kot. Tak apalah, nanti esok lusa kita bagi. Berarti kita tahu orang yang terima envelope kemungkinan besar sedang mengalami masalah kewangan. Okey. Yang tak terima envelope, kita call, kita bank in nasi. Selesai masalah tu. Kita kata mungkin envelope saya bagi tak cukup. Saya kena jawab, mungkin envelope saya bagi tak cukup. Tambahlah duit. Menjadikan saya tahu orang yang ambil envelope ni sedang ada masalah yang besar. Nanti saya call dia pula. Apa masalah? Sebab kecurian di kalangan orang miskin itu berlaku kerana ada desakan berganda ke atas kemiskinan dia. Kita baca tamak lah. Saya baca kemiskinan berganda. Maksud dia, seorang ni dia berniaga. Kemudian rupa-rupanya dia dah tak boleh berniaga. Maka ada ketakutan dia tentang anak dia makan, anak dia minum. Maka dia ambillah 2 atau 3 envelope. Dulu saya bagi tiap-tiap kali saya pergi berlaku, tuan-tuan, di Malaysia. Jadi kita fahamlah, mencuri kerana hidupnya menjadi lebih sukar. Orang yang hilang hak, kita bank in lah duit asing. Orang yang tengah susah, kita call. Susah, kita pun tak mahu anak dia tak pergi sekolah. Kita call, ada duit lebih, kita bantu lagi. Jadi saya bagi tahu pada tuan-tuan, jalan untuk kita melaksanakan kerja baik bukanlah tentang kebaikan yang kita bagi. Jalan untuk melaksanakan kerja baik, bolehkah kita memelihara hati kita untuk kekal baik? Jadi ingat, jalan kita buat kerja baik ni bukanlah kebaikan yang kita bagi, bukan tentang kebaikan dapat bantuan kita, bukan itu. Bolehkah sepanjang perjalanan tu kita memelihara hati kita jadi baik? Banyak orang menjadi jahat kerana niat jahat itu perkara biasa. Banyak orang menjadi jahat kerana niat baik itu menyedihkan. Banyak orang berbuat jahat atas keinginan buat jahat. Na'udzubillah min zalik. Banyak orang kemudiannya menjadi jahat atas perbuatan dia dengan berniat baik. Itu yang kita sedih. Jadi saya tulis buku-buku 180 catatan saya berada di jalanan. Yang mana saya bagi tahu pada tuan-tuan, setiap kali berlaku penipuan, berarti orang yang sedang menipu kita berada dalam titik sempit. Kena lari cari dia, tanya titik sempit dia apa. Tunaikan hak sempit dia. Sebab tu saya kata, satu orang kita bagi dia duit, kita bagi dia duit, lepas tu kita bagi-bagi, kita tengok, kita kata berdisat dadah. Banyak orang kata lah sebab dia penagih dadah. Kita pergi jumpa dia, dia beritahu betul, dia beli dadah RM20, RM130 dia beli susu anak kita. Tapi sebenarnya dia kata dia dah berhutang lah dengan kedai tu. Jadi saya pergi ni, dia kata bang, saya boleh bayar susu anak je, hutang. Kita jadi faham. Jadi kalau kita faham, kerana dolar ni sat dadah, semua nak empuk atas dolar, duit yang kita bagi dolar tak beli susu kerana dia dadah. Tapi lama dah bila kita tanya dengan abang lah, abang ambil berapa banyak? Saya dah bagi asing RM150 duit anak, saya bagi RM30 duit dadah kat abang. Barulah dia cerita, selama saya tak datang ni, dia tak dapat kerja dekat Plaza JM. Plaza JM ni dah menjatuh merudum dengan teruk. Jadi dia kata, abang hutang kedai, kata aja bawa saya pergi kedai. Tanya dengan Cece kata betul, dia mari bayar saya punya hutang itu RM90. Berarti dia ni isak dadah, tapi duit yang saya bagi pada hari tersebut tidak dihabiskan untuk dadah. Kerana dia dah tak kerja sebagai tukang tolak barang dekat Plaza JM, dia dah berhutang dah susu yang lama. Maka kita keluarlah duit baru. Apa yang saya jelaskan pada tuan-tuan kan, banyak perkara yang bila kita nak buat jalan baik dengan hati yang tak dapat dibaiki, maka bahagian hati yang jahat tu bawa balik semua perkataan-perkataan jahat di atas jalan baik yang kita lalu.
Kita nak pergi Mesir nak buat kerja amal, kita kata Mesir kuat mentadara rasuah. Lepas tu kita kaitkan sekali sampai General RCC. Kita reka pula. Takkanlah si Abu ni tak ambil rasuah kalau dia tak ada kaitan dengan RCC sampai ke RCC. Jadi cerita dia 2 lori je. 2 lori dia hantar makanan pergi ke Gaza. Seluruh keburukan orang Mesir dicerita sampailah bawa ke ni. Maka saya beritahu kata tak betul lah. Sebab tu kita nak buat kerja baik ni, latih dulu diri kita di jalanan. Sebab tentang kebaikan yang kita bagi tu tak ada isu. Kita boleh bagi je kebaikan tu. Tentang keburukan yang kita peroleh itu jadi masalah. Buruk sangka mengatur orang, mengumpat dengan menganggap kita ditipu. Tak betul lah. Sebab perjalanan ke arah jalan yang baik ni, semua orang nak mati dengan niat dia tu, nak mati dengan niat. Sayangnya niat yang baik tu dia balik dengan perlakuan yang buruk. Sayang atas niat nak hantar 2 lori tu, dia menyebabkan semua orang tak percaya. Kata Mesir ni negara yang membenarkan. Yang selama ni aku nak cerita, yang PBB bawa masuk 365, hampa masa tak perang pun hampa duk ya. Perang ni je kerana ada tumpuan, hampa nak cari follower apa semua, hampa pun buatlah misi 2 lori. Buat misi 2 lori, hampa pun tak ada pengalaman, hampa pun tak tahu berapa harga, hampa pun pidin masuk lubang mana, hampa sondoi masuk, hampa kena kencing. Balik hampa cerita Mesir ni bangsa penipu. Lepas tu hampa tak tahu, dia kata ni bayar dekat RCC pula. RCC tak tahu apa kat situ. Maka saya jelaskan pada tuan-tuan, alangkah sedih kita berjalan di atas satu jalan yang baik, pulang kita mulut kita memperpanjangkan fitnah. Kita jalan di atas satu jalan amal, pulang kita membawa apa kita panggil sebagai fitnah dan buruk sangka. Jalan kita di atas jalan amal, balik kita ni adalah berpuluh-puluh orang mendapat nama buruk. Okey ya, kalau nak tuan-tuan, ini saya cerita di jalanan, ini perjalanan saya di antarabangsa. Tuan-tuan boleh pilih lah. Kata ini jalanan tempatan. Saya banyaklah sampai hari Khamis malam Jumaat lepas kita pergi Agih 9,000 lebih, satu tempat, 2 tempat, 3 tempat. Yang kan masa saya live TikTok, saya live TikTok dengan tuan-tuan bagi gift banyak. Gift ni saya resim tak ambil. Kita bagi gift ni semua untuk projek amal. Sebab kami mencari rezeki dengan peniaga buku profesional. Sebab tu saya jual buku. Jadi tuan-tuan beli buku, itu adalah pendapatan ZRA sebagai pendapatan profesional. Gift dengan tuan-tuan beli perfume lebih handsome perfume ada sikit ke. Kalau tuan-tuan beli perfume, tuan-tuan tengok ni, ini adalah sepenuhnya untuk projek amal. Ni perfume ni. Sebab perfume ni kita daripada dulu kami dah jual lebih daripada 12,000 botol. Semua keuntungan perfume ni kami pindah ke projek amal kerana kami menjalankan projek amal bagi satu adalah urusan masyarakat miskin Tegar di Jalan Coket, gelandangan di Kuala Lumpur, dan menguruskan jenazah yang tidak dituntut. Jadi kalau tuan-tuan faham kenapa saya jual buku, kerana Rashid Ahmad berkongsi dengan tuan-tuan tentang geopolitik untuk menjadikan dia boleh berdikari tanpa bergantung kepada iklan, tanpa bergantung kepada pihak-pihak penaja yang mungkin akan mengganggu opitoria dia dengan tajam-tajam berbau politik. Dia telah memilih menjual pakaian di biru dan menjual buku di merah. Di TikTok ni saya jual buku. Ini perniagaan saya. Dan kalau tuan-tuan nak buku saya yang tengah baru sekali ni, anekdot kenangan, ini yang paling baru. Ini tahun 2023 yang terjual 40,000 naskah. Ni buku ni laju sekarang ni, orang kejar balik. Mungkin kerana cover dia Faiz keluarkan dalam color lebih cerah, dan saya rasa ramai yang mula ikuti stream saya. Kemudian dia orang print balik buku ni. Buku ni terjual 8,000 naskah sejak saya pergi ke Sumut, sebab dia menceritakan pengalaman saya di negara antarabangsa. Ini perjalanan saya ke Israel. Saya masuk Israel kali pertama tahun 2005. Saya masuk Israel tahun 2007. Perjalanan saya tentang kebuluran dan kematian di Ethiopia. Pengalaman saya ditahan dan disiasat di Takbai kerana saya menjadi wartawan yang pertama masuk ke Takbai dan mendedahkan pembunuhan orang-orang Islam di Takbai pada 2004 adalah strategi terancang yang dilakukan secara zalim oleh tentera dan polis Thailand untuk membunuh orang-orang Islam. Dan juga pengalaman saya di Aceh, pengalaman saya di Kosovo, pengalaman saya di negara-negara bekas jajahan Rusia yang dicabut Islam dia selama 70 tahun. Tinggallah orang-orang dia bergetayangan mencari semula apa yang disebut kebolehan bersolat. Jadi kalau tuan-tuan nak, ini semua 4 buku saya. Dan saya naik 4 buku ni. 3 oleh kawan saya. 3 oleh kawan saya ni, Ustaz Nasai ni. Dan 1 lagi adalah yang disusun oleh Frank Barat, seorang budak punk dan juga pengarah dokumentari terkenal Yahudi di Perancis. Dia menyokong gerakan pro-Palestin di peringkat punk. Tapi dia menulis macam dia punk pun punk yang educated lah tuan-tuan. Dia terpelajar dan dia menyusun semula apa kempen yang dilakukan oleh Noam Chomsky, seorang profesor linguistik selama 50 tahun di Amerika, menjadikan Amerika adalah kota yang paling kuat dalam gerakan pro-Palestin.
Tapi kemudian kota ni daripada Amerika dia merebak ke Eropah. Eropah menjadi lebih kuat. Dan seorang lagi adalah orang yang sentiasa menghasilkan tulisan, menyampaikan ceramah selama 40 tahun. Seorang ahli akademik yang sangat terkenal, Profesor Noam Chomsky, mengenai sejarah pula. Dia buku ni akademik sikit lah. Tuan-tuan kena tekun baca, jangan baca kelang kabut, sebab dia buku akademik. 3 ni dia memang custom made untuk pengguna media sosial. Kita tak tulis dalam bahasa yang payah, kita tak tulis bahasa yang rumit, sebab waktu kita keluarkan buku ni, saya dan Ustaz Nasai telah pun berada di media sosial. Kita tulis lebih sesuai untuk pengguna media sosial yang menjadi beginner, pembaca awal, pembaca asas. Okey, berapa buku dah kita jual? 111 je. Nanti petang sekejap lagi saya akan live lagi. Kalau tuan-tuan nak buku tuan-tuan lock sekarang, kalau tuan-tuan nak minyak wangi tinggal tak banyak kan. Tuan-tuan lock Saya ucapkan ribuan terima kasih. Nanti